Kutik siapa ada saya baik ni, dia katalah dalam ni okey je kerja. Kita masuk je lah. Try lah. Mungkin tak ada choice. Si buruk, plastik ke, gapo benda hok boleh jual, kutik. Mak saya tak tahu, abah saya tak tahu. Cuma nak buat ke mak abah saya tahu, balik bang lah. Kata mungkin je dalam pak siapa. 3, 2, 1, action. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Hanif Ashraf dalam rancangan Buah Duo Podcast. Jadi Alhamdulillah ni adalah podcast first lah kata pertama, podcast pertama lah ni. Dok, bukan pertama di Kelantan tapi orang kata episod pertama. Yang menaling lah. Host akan naling kalau episod pertama ni biasa lah. Jadi Alhamdulillah. Dan podcast pertama mestilah Jeputeh yang pertama lah. Bakpot pilih dia. Tuhai pilih dia. Jadi hari ni kita ada tetamu yang tak diundang. Tak diundang. Jadi tetamu diundang. Jadi dia salah seorang orang kata influencer dan salah seorang content creator famous di Kelantan dan juga di Malaysia lah. Dia lagi famous daripada saya. Dan dia adalah seorang sahabat saya juga dan jiran juga. Jiran. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Mana tu? Maulana. Hai. Alah, kita buat apa? Kita duduk lepok tepi-tepi rumah Pekal lah. Pekal lah nak. Pekal lah. Cuma aku tak tahu apa aku jadi naling kalau ni. Kalau kita biasa lepok di Wokah. Tiba-tiba lepok tempat aku ni. Dengan setting apa? Dengan setting ada kamera lakonnya deh. Nampak kamera mana sini apa? Situ. Jangan tengok kamera. Kau tengok kamera demo. Okey. Ni lah Maulana. Kalau saya nak kenal tak. Kalau dia tak kenal, Kelantan kenal belakang lah deh. Kenal belakang. Tapi gitulah. Kita rendah diri. Rendah diri. Kawin cahaya nak kalau demo rendah diri. Demo rendah diri semua. Tengok kawin mari dengan gapo hak ni. Dengan motor. Dengan motor. Tu bisa demo benar tu. Sebab dengan motor tu lah orang. Maulana tu. Itulah walaupun kalau naik kereta dia tutup cermin. Orang tak kenal. Tu kawin makan motor. Bagus demo kaya hamba naik motor ya. Naik motor. Simple. Maulana simple. Okay nak. First of all. Kena kecewa betul. Dah nak kau nak tanya nak deh. Walaupun kita lama dah kenal tapi apa ni? Mungkin orang luar ramai lagi tak tahu. Orang luar ramai lagi tak tahu nama sebenar demo. Nama sebenar. Mungkin kau rasa nama sebenar demo tak adalah rahsia demo tak pernah kau orang deh. Dalam live kawin pun kawin panggil Maulana jelah. Sebab orang kenal demo dengan Maulana. Maulana Dibrun. Maulana Dibrun. Apa pilih Dibrun? Dibrun dia Kevin Dibrun sebenarnya. Dia adalah pemain Manchester City. Dan saya mengidolakannya. Sewaktu dia bermain di Manchester City lah dengan assist dia, goal dia, vibe dia. Jadi lama Maulana Dibrun ni berapa tahun dah? Maulana Dibrun, saya start ambil nama tu tahun 2022. Tahun 2022 lah ni 20 ni. Kalau dulu sebelum ada TikTok. Pok Raf Aguero. Pok Rahga apa? Nama tu. Orang Kelantan suka letak nama Pok depan kan. Pok Rah. Pok emak atau gapo. Saya letak nama Pok Raf Aguero. Pok Rah Aguero. Dia memang minat bola lah. Bola, muatai. Muatai minat. Rasa nak baca mula. Jangan. Nah, nama sungguh. Kenapa nama sungguh? Nama sungguh. Ni kata khas untuk Buah Duo Podcast. Nama diberi Muhammad Ashraf bin Fakrul Razi. Wih, Ashraf. Adik-beradik itu nah. Adik-beradik. Kawin Hanif Ashraf, demo Ashraf. Tapi tak asum kau demo dengan Ashraf. Ya. Ashraf ni kena muka-muka jahat sikit. Kau jahat tak boleh. Alah. Ashraf. Ya. Tapi orang kapung panggil Ashraf lah. Serah. Klik kapung. Jadi kita mudah membezakan antara hok kapung dengan hok sekarang. Orang kena melalui media dengan sign lama. Maulana. Kalau orang panggil serah. Cerah. Tu sign kapung. Sign kapung tu.
Kalau nama Maulana ni orang baru ni. Dan saya juga lama dah tak jumpa Maulana ni. Kalau kira jiri dekat benar dia. Saya tak tahu siapa sibuk. Sedih. sedih sebenarnya. Dulu ukhuwah kita kuat. Ukhuwah kita kuat. Boleh Dan buka ni- sini kau? Boleh buka cerita? Jangan buka air sini. Jangan. Buka air. Buka air jangan. Okey nah. Yalah saya kenal Maulana ni memang dia start daripada konten TikTok dah dulu kita kenal ke. Daripada TikTok. Ya Daripada TikTok yang masa tu awak first baru nak start buat konten. Bagi saya lah tengok lah. Awak belum ni YouTube ke? Facebook dan juga YouTube. Facebook dan juga YouTube. Yes. Lepas tu barulah terjun ke TikTok. Terjun ke TikTok. Saya ingat lagi masa tu awak first main TikTok, follower awak masa tu 100,000. Follower saya masa tu 300,000 ke 400,000. Yes. 400,000. Yes. Lo ni follower awak berapa nah? Sekarang ni bukan kata nak riak ke apa, tapi muka tanya kan kita ajak 1.5 juta. 1.5 juta. Masya Allah, 1.5 juta. Tahniah nah. Salah sekali lagi nah. Tahniah. Kawan masih lagi 500,000. 500,000. Gitulah. Kawan ajak dah sign demo tu pesan demonya. Payah betul tak payah nak konsisten. Betul sejujurnya. Nak konsisten dalam konten benar memang benda bukan yang mudah lah. Bagi aku bukan benda yang mudah. Nak konsisten semua. Tak nera tidur. Tak nera tidur. Aku tengok mu pun gila kalau duk mikir kau konten benarnya lah. Gitu kita kena hadap sebab benda ni kita pilih kan. Kita tak ada choice untuk kalau kita pergi kerja dengan orang pun orang akan ambil kita mu jadi bahagian konten creator. Kalau kita pergi kerja lain pun orang kenal kita dengan konten. Orang kenal kita dengan konten. Jadi kerja kita adalah konten creator. Yes. Full time lah. Konten creator kau ada nego ke apa? Tak ada lagi. Tak ada nego lagi. Banyak tahun dah kata nak nego nak gapo kan tapi rezeki tu tak mai lagi. Ya. Awak Gen Z ke Gen Y? Millennium. 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 Abang saya lah. Tahun 90 ni. 90 ni. Teka umur saya berapa? 30. You are brilliant. Betul 30. 30. 9 ni. Ya, 30 lah. Yes. Tikah berapa tahun, banyak tahun juga dengan saya tu. Ya. Boleh main pala lah. Boleh main pala, boleh tepuk pala saya nah. Okey nah. Nah, saya nak tanya lagu mana awak boleh terjun ke bidang bukan bidang TikTok tapi bidang orang kata seni lah. Seni apa panggil tak? Seni ni. Seni lah. Minat berlakon, minat buat short film. Awak daripada dulu tim lain dah ni. Tak tahulah lo ni tim lain ataupun ada yang sama lagi kau. Lagu mana nah? Okey lah. Start pada tahun berapa lagi? Start daripada tahun kalau ikut era lah. Mula-mula main tahun 2015. 2015? 2015. Zaman Zuki duk tengah naik. Masa tu hype di Facebook lah. Facebook dan YouTube lah. Insta dengan... masa tu dia ada 3 platform tak silap. Insta, Facebook dengan YouTube. Insta, Facebook dengan YouTube. Yes. 2015. 2015. Apa awak buat masa tu? Masa tu... First content awak? First content saya malu nak buka air. Tak apa nak. Buka air ni. Dia dulu kan macam... saya lebih kepada suka niru ke. Macam contoh Alif Fair buat konten pick up line kan. Saya pun tiru dia. Apa malu ya. Namun dia memang kena tiru pasti nah benda tu. Ya. Tapi malu kalau awak tak tiru. Tapi tu bukan identiti kita. Kita tiru dia. Awak tiru betul-betul lah. Maksudnya tiru. Adalah ubah lah sikit. Tapi punchline juga. Apa pick up line juga. Pada zaman tu lah. Zaman tu siapa dia tengok timbul. Alif. Syami. Awak tiru belakang masa tu? Zuki buat suara Cik Ma, saya buat suara Cik Ma. Syami buat drama cinta, saya buat drama cinta. Cuma masa tu belum rezeki lagi lah. Maksudnya belum rezeki? Belum level ni lagi lah. Nak capai level ni. Nak boleh setara ni. Nak boleh setara ni. Saya mula-mula netuk 2022. 2022? Yes. Netuk dengan konten? Konten pertama saya Indon Kelantan.
kecek Indo Awak Kelantan. famous dengan konten Indo Kelantan lah. Awak kena ada. Hok lekat jadi Maulana tu daripada Indo Kelantan tu Indo lah. Kelantan. Masa tu saya dengan Agus mula-mula buat. Ha. Mula-mula nak cari idea tu, kita tengok dulu. Buka YouTube belek. Kalau nak buat kecek KL Kelantan, ramai dah dia buat. Hak tu pun ramai-ramai. Ah. Kawai besok buat tu. Hak tu ramai dah buat. Jadi kita pun tukar kepada Indo Kelantan. Indo Kelantan. Demo tahu tak, dari banyak-banyak konten demo hok kau macam maksudnya kau paling kau suka lah Indo Kelantan. Indo Sebab Kelantan. demo boleh apa panggil ke apa? Catchy. Maksudnya boleh capu, catchy kau panggil. Boleh capu. Gau, nasi gabu. Gau belakang. Boleh capu. Bahasa Kelantan dengan bahasa Indon. Bahasa Kelantan, Indo KL duduk dalam tu belakang. KL dah tu belakang. Duduk gau dalam tu belakang. Tapi lorak demo tu tak nampak macam buat-buat. Faham tak? Demo macam real, demo pula macam tak ada. Kalau macam kau jujur tak, kau pernah tiru konten demo Indo Kelantan, tapi kau gagak. Kau kena mikir lah kau nak kejek gapo. Demo kau nampak demo laca. Kita kena buat slang. Slang. Hak tu maha benar tu. Kita kena buat slang. Habis benda demo slang. Kita kena buat slang. Kalau kita kecek biasa jadi lain. Jadi pupuk kecek biasa lah. Video hot tu lah menaik ke saya mula-mula tu. Indo Kelantan. Kontennya konten short film lah masa tu. Konten pendek gitu lah. Konten short film lah masa tu. Short film pun ada main. Lepas tu pendek di TikTok pun ada main. Masa tu maksudnya berapa orang awak punya team production? Team production saya masa tu deh. Saya Agus. Ni talent Agus. Lepas tu kita masuk kat Ayah. Cameraman, editing dengan Ayah dengan you 5 orang. Manager 5 Nel orang. Kau paling tu orang Kak Ayah deh. Kak Ayah dia gila kot tu, dia punya konten tu. Dok, dia memang lain pada orang. Saya nak tengok memang konten lain pada orang tu. Dia stameng orang kata kalau nak berlakon ni aksi akan ada stameng masuk kan. Tolong pakai watak dia ke apa, opak mutu ke apa dia ada. Dia sendiri. Dia apa mus. Dia sendiri. Dalam bagus dalam sungai mutu dia. Gila. Jadi masa tu pendapat, maksudnya tim saya awak masa tu berapa orang? 5 orang. Yes. Jadi pendapatan tu daripada mana? Pendapatan dari ni lah. Review lah. Review lah. Review. Tapi mula-mula itu memang ada tak ada lah gitu lah. Sebab market untuk Indo Kelantan ni saya tak boleh pergi jauh. Maksud saya tak boleh bawa ke orang KL panggil. Sebab capu bahasa dia. Pergi capu dengan bahasa Kelantan. Mungkin kalau awak guna bahasa Indon saja, mungkin audien awak daripada Indon ataupun KL. Gitu. Indo Kelantan ni tak boleh pergi jauh lah. Jadi audien awak masa Indon Kelantan adalah orang Kelantan sahajalah. Orang Kelantan, orang Terengganu. Paling ramai lah. Dalam apa analisis saya tengok tu. Masa tu 2022. Yeah. Awak buat paid review dah masa tu nya. Ada sponsor lah kau dah lah. Mula-mula tu kita gerak dulu. Awal-awal orang tak kenal kita. Ginga kosong gitu enggak tak ada gaji belaka. Masa tu kita kerja dengan bandar. Kerja dengan yes. Bukan. Masa tu WMD. Macam WMD dulu mula-mula production. Jadi buat konten ni hanyalah sambil kita ada gaji tak dah. Masa tu. Jadi konten ni hanya untuk kita perkenalkan WMD tu. Buat branding lah untuk buat branding. Tapi siapa kau ialah ada production yang besar masa tu deh. Nak kata besar tak besar go. Besar tu saya tengok boleh masuk event ke apa, boleh cover event macam event besar tu. Tahu lah gitu. Lah ni ada lagi. Lah ni saya select lah sikit event. Tak maksudnya production WMD tu masih ada lagi? Tak ada lah dia
Bubar berlakon. Masing-masing bawa masing-masing Hmm. berlakon dah. Hmm. Jadi selepas WMD awak masih kerja bandar. Saya sekali lepas pada WMD, saya pergi ke bandar pula. Sekali dengan Mas Gemak tu. QG bandar. Lepas Lepas pada awak memang minat bandar kan dah? saya termasuk Dalam bidang bandar. nak kata minat tak minat. Lepas tu? Saya orang kata terlanjur lah, pergi lah orang kata. Terlanjur lah. Terlanjur pergi masuk je lah. Pergi masuk tu jadi kita belajar lah. Kita belajar. Ni gini, gini. Jadi kita nak kata tahu berlakon tak tahu juga. Tapi kita belajar lah. Memang tak minat, asalnya tak minat. Tapi boleh kerja bandar tu banyak tahun ke awak kerja dalam bandar tu? 2021 tak silap. 1, 2, 23, 24. 24. Sampai 2024. 22, 23, 24. Ya. Berapa tahun? Berapa tahun? Kau tanya demo. 3 tahun. Mungkin kau mau tanya aku. No, 3 tahun. Yalah, jadi selepas bandar kau apa tu dan demo naik pula. Kau nampak demo mentah naik, demo tu. Mentah naik maksudnya mentah naik, lepas tu senyap. Lepas tu naik balik, lepas tu senyap. Tak. Dan kau tahu sejujurnya dalam bidang kata dalam bidang konten ni bukan benda mudah kita nak relevan dalam market lah. Betul. Kita nak jaga nama lagi. Nak jual nama lagi. Betul. Macam kau memang kau cari market 100% kot ni dah lah. Maksudnya Sama. konten sama dengan demo lah ni deh. Macam kau dulu. Kau ada 2 konten. Berbeza. Yang pertama Indo Kelantan. Saya main Indo Kelantan siapa seminggu 2 minggu. Benda tu drop. Benda tu orang kata boring je. Oh, start kata boring dah masa tu. Start kata boring. Lepas tu saya ni ada kepakaran menyanyi. Demo bisa nyanyi. Nyanyi tapi lirik tu lirik kubah. Jadi bila konten Indo Kelantan ni drop, kita pun buat naik konten nyanyi pula. Dengan kubah, lagu kecing, lagu berok, lagu ketuk, lagu rokok ada belakang. Kalau saya nak tahu, Maulana ni aku suka pasal dia sebab dia kreatif. Otak dia ni otak orang kreatif, otak orang seni. Sebab apa? Sebab aku tahu aku duduk dengan dia, aku biasa duduk dengan dia. Hok lagu dia boleh ubah jadi bahasa Kelantan. Gapo lagi? Konten-konten hok gapo kata hok pelik-pelik daripada dia, idea daripada demo berlakon ada. Bagi demo yalah maksudnya bagi demo kalau view puluh-puluh juta tu biasa Lama tak boleh hok tu. Ya. Kalau dulu puluh-puluh juta deh view deh. Tu aura lain. Aura lain. Aura orang kata benda baru. Benda Ha. baru bila kita duduk lama sikit semua akan alami benda tu. Mula-mula benda baru otak geligo. Cepat. Esok nak buat go tu. Lusa nak buat go ni. Dia susung comel. Ya. Tapi bila dah kita 2-3 bulan, 4 bulan agak tak ada dah lah. Ada lah. Dan so lagi soalan kau nak tanya ni adalah kata apa permulaan hidup awak sebelum jadi content creator dan sebelum tu awak pernah kerja kutik siapa betul? Betul. Kutik siapa, kerja rumah batu. Kutik siapa mana lah? Kampung saya ni di Bacok ada tempat pembuangan siapa. Dekat je dengan rumah saya. Masa tu dalam PKP. Betul? Dalam PKP saya ni kalau dulu saya ada buat macam peak review. Saya orang belakang. Contoh saya buat page bola kan. Saya cover cerita-cerita bola, player-player bola, perpindahan harga pemain ke apa dalam page bola. Jadi ada lah orang ambil review bulan ni tapi orang ke apa. tak kenal siapa admin Orang tak kenal. Orang tak kenal. Jadi masa tu kalau kampung saya tak ada lain. Kampung saya tak ada lain. Jadi saya duduklah luar sikit. Luar sikit tempat ada lain saya bawa rumah sebutir. 300 ya dalam PKP. Nak ke tak ada rezeki saya masa tu. Page tu kena bank. Page kena pay. Berapa follower masa tu? IG 60 lebih lah. 60,000 lebih. IG. Masa tu boleh cari market dengan IG tu dah lah. Ya, IG. Lepas tu bila dah
kena ban, kita kena cari inisiatif yang lain lah. Kutip siapa? Kutik siapa? Jauh Suna. Daripada konten TikTok kena ban tiba-tiba kutip siapa? Waktu sebelum lah. Sebelum saya masuk bidan ni. Sebelum masuk yalah maksudnya tadi awak kata IG awak kena ban. Ya. Lepas kena ban awak kutip siapa? Kutik siapa? Nak bayar rumah sewa ni tak ada PT. Bapa pilih kutip siapa? Bapa tak minta kerja dengan orang kau ke apa kau? Payung. Masa tu orang tengok kulit saya lah. Mungkin kulit saya kot jadi masalah. Ya. Ni umur berapa? Ni berapa 20 lebih dah. Umur 20 lebih dah lah. 20 berapa masa tu? 20 masuk 20 hair lah. 20 hair. Masa tahu kutip siapa di kampung awak tapi maksudnya di kampung awak kutip siapa? Lepas tu orang keliling tengok saya pergi dengan saya. Pergi dengan saya. Nanya dulu. Mula-mula kita minta kerja lain tu. Nak minta rumah batu ke apa orang kata penuh dah orang ramai. Budak-budak SPM baru habis SPM ke apa nak kerja rumah batu. Lepas tu sayanya ada saya baik ni hok duduk kerja dalam ni. Dia katalah dalam ni okey je kerja. Kita masuk je lah. Try lah. Mungkin tak ada choice. No choice. Jadi kita masuk lah. Masuk besi buruk, aluminium, plastik ko, gapo benda hok boleh jual, kutik. Atas belakang ni berapa kilo? 20 kilo, 30 kilo atas belakang. dia lama mana dah? Dia hampir 2 bulan lah. Masa tu mak saya tak tahu. Abah saya tak tahu. Awak tak cakap ke dia? Tak. Cuma nak buat ke emak abah saya tahu. Balik bau lah. Balik bau busuk. Lepas tu kena sopoh tak mau? Kena sopoh lah bau busuk macam mu ni. Bau busuk. Bagaimana bau busuk ni? Sebab sebelum saya kerja siapa tu, dulu masuk sekolah tu, rezeki jodoh. Jadi mak saya ni mudah takak ah. Kata mungkin je dalam pak siapa. Hati senyap gapo. Tak tahu dalam hati dia kata gapo saya nya. Senyap-senyap ah. Kerja molek ah. Dia tak ada kata gapo. Dia tak ya. ada kata tak malu kau kampung kau tak ada. Ya suruh cari kerja lain. Kerja lain tak ajalah kerja dalam, kerja lain ah. Lepas tu minta doh, tak ada. Tak ada ni. Tak apa ah. Buat kerja dulu. Senyap-senyap. Jangan tahu khabar. Dan apa maksudnya awak kutip siapa awak ada komitmen ke masa tu? Awak perlu cari duit. Kalau kira umur 20 lebih ni yalah bukan semua orang orang kata umur budak muda umur 20 lebih muda ni ada orang umur 20 lebih ni banyak komitmen dan kebanyakan orang tak ada komitmen dia pilih untuk galak maksudnya tak penting kau kerja lagi masih bawah tanggung mak pok lagi tapi apa awak pilih untuk bekerja lagi maksudnya bekerja cari juga kerja siapa kau kutip siapa awak nak tanggung siapa masa tu untuk diri sendiri kau untuk diri sendiri asalnya dulu dulu memang untuk diri sendiri lah mak saya saya dulu gapo masa saya duk buat peer review tubik sama malam tubik siang tubik buat gapo okeylah kerja kita kerja dah ni ikut telefon ni kerja dah ni dulu pernah buat dropship jual JC aku terus lakon dropship jual JC lepas tu kita jadi admin gapo kita nak lain kena tubik luar agak gitu duduk kedai office saya tu. Kedai kapur berhalin kat office saya tu. Gitu duduk situ orang duk tengok kita duk main telefon. Budak ni tak kerja ke? Padahal kerja kita duduk dalam telefon ni. Dalam telefon orang tak tahu kerja kita dalam telefon. Mak saya gilah. Askar. Iyalah siapa iyalah mak pun apa kau tak tahu anak kerja dalam telefon. Siapa kau iyalah malu lah. Dia tak faham lagi. Maksudnya family awak tak tahulah awak kerja dalam telefon siapa kau malu kata tak kerja duk saja gitu. Siapa ke mak saya kata pok dah kamu ada kerja askar mana askar. Jadi askar. Jadi askar. Kita jenis gini. Kita kalau semangat hari ni kena berhabis hari ni lalu. Bermakna jawapan tu boleh kau tak boleh hari ni selalu. Jangan esok.
Jangan tunduk. Jangan tunduk. Jangan tunduk. Esok kemok saya tanya, nak jadi askar tak mana? Tak sia dah. Tak sia dah. Awak apa adik? Alimah, saya 4, nombor 4. Awak nombor 4 ni lah hujung bosu lah. Nak bosu lah orang panggil dia. Anak bosu jatuh. Dan dalam 5 orang beradik tu awak sorry kau perangai awak pelik sikit. Kau nampak saya nampak pelik sikit perangai awak ni. Awak cinta ira kat orang. Bidang ni sajalah belik. Orang kata orang lain kerja cikgu, kerja molek-molek kerja lah. government Kerja orang kata orang faham kerja tu. Government lah. Tapi jatuh ke adik kita out. Jadi saya sukalah semangat awak tu. Semangat. Saya suka awak punya kesungguhan. Awak jenis tak ira kat orang, tak malu kat orang deh. Sebab kutik siapa ni bukan benda biasa. Bukan kahwin nak hina nah. Bukan kahwin nak hina. Kahwin pun kahwin rasa kerja kahwin paling kata apa? Paling rendah lah. Tak paling rendah maksudnya kahwin rasa orang hina kerja aku masa tu. Jual di traffic light. Di traffic light. Jual jaja di traffic light. Kahwin tepik di traffic light. Kahwin tepik di traffic light. Kahwin di WMD kan dulu. Masa tu nak viral tak? Orang kata viral. Oh ni kahwin ni bahagian new ke? Mau kita tepik sini atas jabatan, mau tepik atas jejatah, mau tepik dekat traffic light. Woi. You nak takut video tu. Tepik kita. Awal-awal tu. Oh nampak dah orang gitu. Tapi kalau kita buat lah ni, buat dulu. Buat dulu dah. Dok lah dia. Dok dah. Ada. Okay, lagu tu lah. Dia kata permulaan Maulana dok daripada nak mula-mula jadi content creator kutik sapah laga apalah. Tapi itulah dia kata permulaan hidup nak dia. Permulaan hidup nak boleh jadi kapal siapa kau setara ni. Jadi kita akan sambung ke part 2 lah. Rehat metan nak berok. Berok. Nak berok apa? Nak berok dulu. Gitu je.